Assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera, selamat petang. Kali ini kita menyambung bual bicara bersama Yang Bahagia Datuk Johari Selamat, Profesor Ajung di Institut Alam dan Tamadun Melayu. Beliau merupakan seorang ahli penyiar. Penyiar ni maknanya broadcasting lah, terlibat dalam bidang broadcasting. Tetapi dalam bidang penyiaran ini beliau terlibat secara langsung dalam sebagai penerbit, ya, sebagai penulis lirik, penulis skrip, penulis skrip, penyunting, dan juga juruhebah, dan sebagai pengacara, juga sebagai pengurusi dan juga pengacara majlis lah, ya. Yang tidak kurang juga beliau terlibat dalam dubbing suara, digunakan dalam filem-filem dari bahasa negara lain, dialih bahasa ke dalam bahasa Melayu, lalu dianimasikan suara itu oleh beliau. Jadi pelibatan beliau cukup mendalam, sehingga UKM merasakan beliau adalah antara pemain industri player yang berwibawa, yang banyak pengalaman padat dan juga padu, dan ilmu dan juga kemahiran serta pengalaman beliau ni tak dapat digali ataupun dikutip di universiti, tetapi melalui on job training ataupun dalam experiential learning ataupun pengalaman belajar sambil bekerja. Inilah pengalaman yang terlalu mahal, yang sukar didapati oleh mana-mana pihak, termasuklah profesor. Maka UKM merasakan satu kehormatan untuk diberikan kepada Datuk Haji Johari Selamat, itulah Profesor Ajung. Baik, saya nak mulakan dengan satu pantun, Datuk, ya. Lebah bukan sebarang lebah, lebah singgah di pohon cemara. Sembah bukan sebarang sembah, sembah hamba mohon bicara. Jadi kita bercakap tentang pantun ni. Pantun adalah satu warisan yang digunakan dalam percakapan, dalam bahasa, dalam majlis seumpamanya. Jadi pantun ni unik, ya, dalam alam Melayu, dan saya tak pasti kalau Inggeris ada pantun, tapi mereka memang ada belajar pantun daripada kita dan terjemahkan dalam bahasa Inggeris. Tapi mereka ada puisi. Itu memang betul, mereka ada sajak. Tapi pantun ni agak unik. Kita ada pantun 2 kerat, pantun 4 kerat, pantun 6 kerat, pantun 8 kerat. Datuk Haji Johari, boleh kita berbincang sikit, berkongsi sedikit pengalaman Datuk, ya, dalam pantun di RTM, dan bagaimanakah ia bermula dan bilakah ia bermula, dan sudah pasti ada pelbagai variasi majlis ataupun sesi ataupun program pantun itu, pantun di peringkat sekolah ke, peringkat universiti ke, dan seumpamanya. Jadi mungkin boleh cerita sikit dengan kita, kerana UKM melihat khazanah pantun ni terlalu kaya, ya, dengan bukan saja bahasa tapi dengan mesej yang ada adab dan juga adat, yang ada fakta-fakta tentang sejarah dan pelbagai lagi lah. Jadi saya silakan, Datuk, silakan. Pertama sekali saya nak balas pantun yang Prof sebut tadi, ya. Sebagai rasa penghargaan dan terima kasih saya kepada Prof dan juga UKM yang melantik saya sebagai Profesor Ajung. Bagaimana saya tak ikat kait-kait dengan durinya, bagaimana saya tak ingat orang baik dengan budinya. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi bercakap tentang pantun, penglibatan saya dalam pantun. Di waktu saya di sekolah lagi, saya memang minat pantun. Waktu tu ada pertandingan berbalas pantun sempena bulan bahasa kebangsaan, yang diajukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga pihak-pihak yang lain lah, ya. Jadi selalunya pemenang dalam pertandingan tu, peringkat akhirnya akan dirakamkan oleh pihak RTM, itu radio ketika itu, dan disiarkan. Jadi yang awal-awal tu kita tak dapat ikut lah. Yang akhir tu kemudian tokoh-tokoh pemantun-pemantun yang terbaik tu dibawa, diketengahkan. Antaranya ada beberapa orang, yang saya ingat lagi, satu orang tu dari wanita dari negeri Kelantan, dilantik sebagai juruhebah di radio di RTM. Kerana kepetahan dia bercakap dan berpantun. Jadi itulah permulaannya pantun ni diketengahkan. Kemudian bila saya dengar rakaman pertandingan tu, saya tertarik, ya, tertarik bagaimana
mereka menjual, membeli dalam masa yang begitu singkat, dan juga bagaimana peraturan pertandingan itu diadakan ya, dengan pengerusi dia masa tu bermula dengan SM Salim, kemudian berganti pula kepada Karim Muhammad. Ya, jadi begitu hidup dan rancak. Saya pernah dengar juga orang berpantun secara live ni. Saya waktu saya ikut kawan saya balik Melaka, beliau menyewa rumah saya di Ketua Keramat. Bila dia balik Melaka serkam, dia bawa saya sekali ke Melaka. Bila saya sampai je ke depan rumah dia, mak dia berpantun. Tapi sebelum tu dia ingatkan saya. Masa kami di atas bas lagi, dia dah ingatkan, kau ni kalau sampai rumah aku, kalau mak aku pantun, kau kena jawab tau. Kalau kau tak jawab, kita kena pergi keluar balik ke pekan, kita kena makan kat luar. Dia tak akan masak apa-apa. Kata, susah ni, kata. Alah, kau boleh buatnya ni. Sampai je kan, dia pun pantun. Dekat depan muka pintu dia dah pantun. Apa hajat datang kemari, wahai si orang muda. Itu dia punya maksud dia lah. Lepas tu, alamak, apa nak jawab ni? Saya pun jawab lah, bukan petang sebarang petang, petang Isnin malam Selasa, bukan datang sebarang datang sini nak tumpang bermanja. Dia kata, okey, bagus, dia suruh naik. Kawan saya pelik, alhamdulillah. Ujian pertama lulus. Lepas tu rupanya arwah tu, makcik tu memang pandai pantun. Pandai pantun. Cakap pasal apa je dia belok dia pantun. Cakap pasal apa dia belok pantun. Situlah banyak bagi idea. Tu saya cerita dengan dia, saya kerja kat ATM dia pantun. Kau buat macam ni, dia ajak ni. Memang jadi itu permulaannya lah, saya dah mula minat lah. Bila saya pergi ke radio, sekali saya dipanggil menyertai program berbala pantun tu, dipanggil kita suruh jadi salah seorang peserta. Jadi saya study macam mana peraturan dia bukan pertandingan tapi rakaman, macam mana dibuat percinggan 1, percinggan kedua, 3, kemudian macam mana pula peranan pengerusi dia, kemudian apa pantun-pantun yang dia udarakan, kemudian dari segi tema dan sebagainya lah. Kemudian siapa yang buat pantun tu? Tahu siapa yang buat pantun tu? Jadi bila saya study, saya tengok, apa ni rumit juga ni. Pengerusi hanya bertugas sebagai pengerusi. Dia kata, okey, kumpulan A, kumpulan B. Kumpulan A jual. Bukan. Kumpulan A ada 3 orang. Setiap orang akan buat 5 pantun. Kumpulan B ada 3 orang, setiap buat pantun. Sebenarnya 3 pantun yang diperlukan, 2 tu ekstra. Jadi pusingan pertama, A jual pada A1 jual pada B1. Lepas tu B1 jawab, dijual balik pada A1. Begitulah seterusnya. A2 jual pada B2, jual balik. C3 jual pada B3. Lepas tu dia cross kan, sampailah yang ke pusingan yang ketiga. Macam tu perjalanannya, dia kata. Okey, dari segi ciptaan pantun, ya, masa tu orang lama-lama lah, memang cantik-cantik lah pantun dia. Kata, wah bagus ni pantun-pantun dia. Kemudian dia bagi satu tema, buat pantun berdasarkan tema yang dia bagi. Lepas tu bila rakaman tu dah okey semua, baru disiarkan. Itu peringkat awal. Waktu-waktu zaman SM Salim, waktu Karim Muhammad. Tapi sebenarnya orang pertama yang terlibat dengan pantun ni di ATM bukan Karim Muhammad, bukan SM Salim. Saya mati-mati ingat SM Salim dengan Karim Muhammad. Bila saya dah bekerja di situ, saya pergi buat bertanya dengan orang lama ni. Sebenarnya nama orang yang mula-mula buat tandingan rancangan pantun tu untuk rakaman di ATM tu, Haji Abdul Rashid. Beliau ni satu orang, dia pandai bahasa lah, dia editor di bilik berita. Dia lah orang yang pertama sekali yang terbitkan rancangan bola pantun tu untuk siaran di radio. Bermula daripada pertandingan yang dianjurkan oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka sempena Bulan Bahasa Kebangsaan. Jadi bila dari situ, bila beberapa kalilah saya dipanggil untuk menyertai sebagai peserta. Kemudian dia beralih tangan lah. Lepas SM Salim pergi ke Karim Muhammad, kemudian pergi kejap ke seorang penerbit nama dia Amran Syarif, pergi ke Ngasri Sain, bapa Bel Ngasri tau. Bila sampai ke tangan Ngasri Sain, saya dilantik jadi penolong penerbit. Penolong penerbit, saya ikut lah. Masa tu saya junior lagi, saya ikut Ngasri Sain. Saya dah sebenarnya saya dah ikut awal lagi, saya ikut Karim Muhammad dengan Amran Syarif. Lepas tu bila Ngasri jadi penerbit, saya ikut dia. Kemudian kami buatlah pergi rakaman sana sini. Satu hari kami nak buat rakaman di
penjara Pudu. Ya, di Ibu Pejabat Penjara Pudu. Sekarang ni jadi Lala Port. Sebelah tu jadi Ibu Pejabat Polis Kuala Lumpur. Yang itu dulu pejabat penjara tu. Jadi saya buat di situlah ada satu dewan. Lawan dia ialah pasukan bomber Jalan Tua. Dia datang situ, kami buat rakaman situ. Jadi ceritanya pagi tu dia beritahu saya, "Hari petang ni kita nak buat rakaman di penjara, Ibu Pejabat Penjara Pudu. Lawannya adalah bomber Jalan Jalan Tua. Jadi tolong buat persediaan lah." Saya pun panggil technician apa semua, kumpulkan orang semua, saya pergi. Saya kata, "Mana bantu-bantunya? Nanti dia orang datang, nanti kau pakar-pakar lah dengan orangnya." Bila dah petang tu dah siap semua. Sekali nak buat rakaman, saya cakap dengan dia, "Bang, semua dah siap ni bang, tinggal nak rakam je. Abang boleh naik lah sekarang." "No, tak payah. Awak buat terus, awak jadi pengurusi." Saya ada urusan lain. Awak terus, awak tadi dah buat rehearsal kan, awak tahu dunia ni, awak terus buat rakaman. Itulah cabaran pertama. Saya tak pernah ada pengalaman lagi jadi pengurusi. Tapi nasib baik saya buat latihan tadi tu. Saya dah tahu macam mana perjalanan dia, dan dah dengar macam mana pantun dia. Lepas tu bila saya buat rakaman, alhamdulillah. Jadi bila balik tu, dia orang dengar, saya pun pihak pengurusan tanya, "Siapa yang terbitkan ni?" Itu sebenarnya patutnya Nasri, tapi dia minta saya jalankan sebab dia ada urusan lain. Dia kata okey, kata bos apa? "Okey, mulai sekarang Cuari awak buat." Terus Jadi saya kena ambil alih terus. Bila saya ambil alih, saya dah tadi study yang macam mana masa Allahyarham Karim buat, Allahyarham Salim buat kan. Dia kata kalau masa zaman tu memang baguslah pantunnya. Tapi kemudian tu pantun-pantun yang dicerita oleh orang muda ni kurang apa? Kurang bernas lah. Kurang menarik dari segi penciptaannya, dari segi rimanya, dari segi bunga-bunga bahasanya kurang menarik. Jadi apa yang saya buat, kalau saya nak buat satu rakaman, katalah artis lawan dengan pejabat pelajaran. Jadi temanya adalah budaya dan juga pelajaran. Ya. Jadi artis siapkan soalan dia, pelajaran siapkan soalan dia. Bila saya tengok banyak kekurangan, saya ambil dulu kedua-dua ni pantun ni, saya buat balik elok-elok, edit balik, saya serahkan kepada masing-masing, dia orang buat jawapan. Lepas tu baru saya buat rakaman. Jadi dalam buat rakaman tu pun saya dah study dia orang punya jawapan macam mana. Saya buat pula komen. Bila A jawab pada B, apa dia punya soalan, apa saya nak komen. Jadi bila dah siap tu semua, baru saya rakam, baru saya masuk sebagai pengurusi. Jadi itulah yang ke udara. Jadi maknanya ada musik-musik, ada sikit humor kan. Jadi dia berjalan dengan lancar, tak ada sekat-sekat, walaupun tidak dibagi masa. Kalau pertandingan dia bagi kata dalam tempoh 30 saat, dalam tempoh 60 saat, ini tak ada masa, rakaman. Lepas dia jual dia terus jawab. Jadi nampak macam very apa. Tapi adakah pantun tu telah disediakan lebih awal? Memang disediakan lebih awal. Bila dijawab tu memang dah ada. Dalam perkataan lain, scripted. Scripted lah. Maknanya daripada A jual sampailah ujung tu semua dah ada ni. Tapi satu perubahan yang saya buat. Biasanya kita bila dah scripted gitu kan, nampak sangat macam dah scripted kan. Saya jemput Profesor Sufian jual pada Profesor Awam Syariah. Kita pun terus jual. Rasanya silakan Cuari jual kepada B, macam nampak macam monotonous kan. Jadi nak menunjukkan yang benda tu live, betul-betul apa ni, spontan. Saya tak cakap silakan Profesor Sufian jual pada Cuari. Saya tanya macam ni. Saya kata okey, sekarang giliran Profesor Sufian, nak jual pada siapa? Macam seolah-olah kita bukalah benda tu macam unprepared. Kata you pun buat lagi ni. Saya rasa ada 3 orang sini. Saya nak pilih Cuari lah. Cuari jawab pantun saya. Saya kata okey saya cuba. Dia nampak macam benda tu macam dia unprepared. Jadi itu satu tarikan jugalah. Okey, bila dah saya dah mula terlibat sepenuhnya dengan pantun ni, baru saya tahu pantun bukan hanya diterbitkan di Kuala Lumpur. Pantun juga ada penerbit di Alustar, ada Penang, Johor, Ipoh, Kota Baru, Sabah, Sarawak, semua ada penerbit. Jadi dia buat satu jadual. Minggu ni siaran KL, minggu depan giliran Ipoh, lepas tu giliran Melaka, balik Kuala Lumpur balik. Lepas tu dua stesen. Jadi bila semua ni dah ke udara kan, pantun-pantun di negeri-negeri ni, sekali kita dengar memanglah ada beberapa komen lah.
dan surat khabar dan apa. Dia kata mutu penerbitan pantun ATM perlu diperkemaskan lagi, perlu dibaikkan lagi. Jadi satu masa saya telah diberi arahan. Dia kata, bos kata awak kena pergi Universiti Melaya Sabtu ni, ada satu perbincangan tentang pantun. Ahli panelnya Pak Sako, arwah Pak Sako dari utusan Dr. Harun Makpiah masa tu dia mana UKM ke UM ya. Kemudian ada seorang dia punya moderator daripada UM lah, buat di rumah universiti. Saya pun pergi. Saya pun pergi. Bila saya pergi, saya terkejut lah. Oh, ini kata bukan level saya nak jawab ni. Sebab yang ada tu Pak Sako kan, tokoh sastrawan negara. Ada Dr. Harun Makpiah dari Universiti Melaya dengan seorang Universiti Melaya. Sekali saya kata, ini level tinggi ni kata. Dia pun mula bercakap tentang pantun. Jadi bila sampai turn Pak Sako, dia terus cakap, saya tak puas hati dengan mutu pantun yang disiarkan melalui ATM. Yang disiarkan melalui ATM. Semua orang terkejut lah. ATM telah melacurkan pantun-pantun Melayu. Kok terkejut lagi. Lepas tu ada yang tanyalah apa yang dimaksudkan. Dia pun ceritalah kenapa pantun itu dibuat dengan sewenang-wenangnya, tak ada persamaan dari segi rima, kemudian bahasanya tentang pukang, pembayang maksud tak cantik, macam-macam lah dia memang betul lah apa dia cakap lah. Ya. Jadi bila dia dah berkata gitu, diulas oleh Dr. Harun Makpiah. Bila saya cakap lah, bila sampai giliran saya kata, saya mohon maaf, saya masih baru lagi setahun jagung dari penerbit ni. Saya mengambil alih daripada siapa. Kemudian saya belum begitu mahir sangat dalam, sebab pantun bukan hanya diterbitkan di Kuala Lumpur, pantun juga diterbitkan di Ipoh, di Penang, di Melaka, di mana tiap-tiap negeri ada menerbit sendiri. Seluruh negara. Seluruh negara ada. Lepas tu dia kata, okey, kalau gitu awak balik, bercakap dengan pengurusan awak, suruh betulkan balik apa yang saya telah cakap tadi, bentangkan kepada mereka. Pun saya pun balik, saya beritahu lah dengan pengurusan. Lepas tu pengurusan panggil wakil-wakil negeri semua, maka dibentangkanlah apa yang ditegur oleh Pak Sako. Maka dari situ barulah kita improve. Ya. Saya itu di awal perlibatan saya lah. 70 tahun 70-an ya, awal 70-an. Jadi masa tu kebanyakannya penerbit baru. Penerbit muda yang memang bukan arif tentang pantun. Saya sendiri pun masa tu baru lagi terlibat. Jadi saya beritahulah pihak pengurusan. Dia tanya saya, awak punya giliran KL awak macam mana? Saya ceritalah. Saya ambil pantun-pantun dulu, saya edit dulu, saya tolong dia orang tu buat jawapan. Dah ready betul, baru saya rakam. Dia kata it should be the way lah. Dia kata, mana scripted lah ya. Scripted. Jadi bila arahan dah keluar supaya jaga mutu pantun lah semua, baru nak ada improvement. Bila dah ada improvement, satu hari saya dan rombongan dari Radio KL, dari ATM Kuala Lumpur lah, nak pergi buat rakaman dengan Sarawak. Kami sampai ke Kuching, kami dibawa pula ke Seriaman. Jadi dalam perjalanan ke Seriaman tu, saya dapat call dari Kuala Lumpur, wakil dari Berita Harian, Cikgu apa tadi? Bukan Cikgu Syukur. Dah lupa nak nama dia. Cikgu tu, ya. Cikgu tu dia bertugas untuk akhbar dalam darjah. Media ni, media harian. Media dalam darjah. Bukan Cikgu Syukur lah, Cikgu apa yang nama tadi. Baru lagi tadi. Okey. Lepas tu bila dia telefon saya, dia cakap apa? Ni Haji Chorian menerbit pantun dia. Kami bercadang nak buat pertandingan pesta pantun antara sekolah-sekolah menengah. Boleh tak kerjasama dengan ATM? Dia kata boleh, sebab dia nak tahu peraturan dia, cara pusingan dia 1, 2, 3 tu macam mana lawan dia kan. Boleh kata. Nanti lepas saya balik KL, saya akan pergi ke sana lah. Ya, pergi ke ke Berita Harian untuk bincang. Dipanggil lah wakil dari Kementerian Pelajaran, wakil daripada JKKN, wakil dari bahasa, kita bincang untuk draft dia punya peraturan pertandingan. Jadi mula dari situ ada kerjasama lah, ATM sebagai penyiar, Berita Harian sebagai pengelola dia, kemudian dibantu oleh Jabatan Pelajaran, kemudian disponsor pula oleh Petronas,
mula-mula mula-mula bukan Petronas. ESO, kemudian ada MAS. ESO. Kemudian JKKN. Jadi bila dah bergabung ni buatlah jadi ESO, Petronas, JKKN, satu lagi MAS. Tapi last minute ESO tarik diri diganti oleh Petronas. Jadi hadiah tu agak lumayan lah. MAS bagi flight ticket. Macam kalau dia menang dalam peringkat yang kebangsaan nanti, peserta ni tempat pertama pergi ke Australia, tempat kedua pergi ke Manila, tempat ketiga pergi ke Jakarta. Dia makin turun lah. Jadi kalau peringkat negeri pula, tiap-tiap yang jadi johan peringkat negeri tu akan dapat tiket penerbangan. Jadi lumayan lah ni hadiah. Kemudian MAS bagi tiket, Petronas bagi cash, dia bahasa bagi buku, JKKN pun bagi hadiah sikit. Jadi memang sangat prestige lah tandingan tu. Ini peringkat sekolah, dipanggil Pesta Pantun Sekolah-sekolah. Dan saya tengok kalau sekolah pun sekolah tu di peringkat negeri ke atau di peringkat kebangsaan? Tak, dia dah menang peringkat negeri. Johan tiap-tiap negeri. Sebelum kita masuk ke kebangsaan tu, dia akan buat dalam negeri dulu. Main rakaman tu untuk peringkat kebangsaan lah. Kalau peringkat sekolah tak buat lah. Tak. Okey. Lepas tu dia dah menang daerah, dia pergi ke peringkat negeri. Johan negeri tu akan pergi kebangsaan. Kebangsaan akan dia buat giliran lah, kejap Melaka, kejap mana-mana kan. Lepas tu buat. Apa yang saya perhatikan, bila pantun dijadikan satu pertandingan, kemudian masuk ke peringkat kebangsaan pula, sekolah menengah tingkatan 4 dan 5, dia punya pemikiran masih segar lagi, fresh kan. Jadi pengolahan dan segi kata-kata dia cantik, pemilihan kata-kata cantik, dia punya penyampaian mesej cantik, kemudian rima dia cantik, susah nak dapat. Kualiti pantun tu memang sangat tinggi nilai dia lah. Sampaikan bila setiap kali pertandingan akhir tu, juri selalu pening kembali nak pilih yang mana satu. Dia selalu menang pun by points saja. Jadi memang hebat-hebat lah. Jadi kebanyakan yang menang Pesta Pantun Sekolah ni, bila dah berjaya dalam pelajaran, mereka akan jadi somebody. Ramai yang saya jumpa yang dah ada berjawatan yang baik-baik lah, tapi masih dikenali sebagai pemantun di peringkat sekolah. Jadi kualiti dijaga. Jadi Pesta Pantun sekolah tu yang dipanggil Pesta Pantun, menaikkan semula imej rakaman bala pantun untuk ATM. Jadi bila dah berjaya di peringkat sekolah menengah, pihak pengelola tu yang JKKN ni macam pendidikan semua, dia tukar pula jadi antara maktab. Dia sambung lagi satu jadi antara maktab. Antara maktab ni maktab-maktab yang ada di seluruh Malaysia lah. Lepas tu buka lagi satu antara universiti. Tapi saya tengok keseluruhannya, tiga-tiga pertandingan ni, Pesta Pantun Sekolah yang paling hebat. Sebab mereka masih fresh lagi dari segi idea, penciptaan dan sebagainya. Peringkat college agak menurun sikit lah. Kadang-kadang ada yang sampai tak boleh jawab. Ini kualiti pantun pun dah kurang. Masuk peringkat universiti pula, maka dicabar lagi. Mereka berpantun tanpa menggunakan kertas dan pen. Spontan yang tak ada guna pen. Baik ingatannya. Saya ingat lagi satu masa UIA lawan UM. Pasukan yang kalah tu sebab dia tersilap, dia jual pantun yang sama 2 kali. Jadi bagi kelebihan pada peringkat satu lagi. Jadi itu hebatnya sekali. Tapi ini berlangsung sampai akhir tahun 90-an. Bukan masalah masalah pengurusan. Bila bertukar pegawai yang in charge tu, jadi dia pun tak minat. Bukan tak minat, dia tak sambung daripada apa yang dibuat oleh pegawai sebelumnya. Dia banyak lompong sana sini lah. Jadi akhirnya banyak yang menarik diri. Akhirnya tinggal hanya jabatan pelajaran dia yang uruskan. Berita harian pun dah tak involve lagi. Itu yang sekarang pun dia masih buat, tapi dah senyap. Kemudian bila kami dah buat di peringkat sekolah-sekolah tadi, Pesta Pantun, peringkat sekolah menengah, maktab dan juga universiti, maka datanglah pula Indonesia. Indonesia kata dia nak buat, dia ada sikit pantun tapi dia buat di Medan je, tidak di Jakarta. Kemudian dia minta bantuan kita, boleh tak kalau kita buat kerjasama antara Malaysia dengan Indonesia.
kita tak datang, kita tak pergi ke tempatnya. Maksud Datuk di ATM lah. Saya di sana bahagian, dan saya dah jadi penerbit bala pantun sepenuh masa. Saya di bahagian rangkaian nasional. Mana penerbit di itu yang saya dengar tu, rangkaian nasional. Okey, baik. Lepas tu datang wakil dari Indonesia, Radio Indonesia, dia kata saya nak buat pantun. Orang ATM ada di auditorium P. Ramlee. Orang Indonesia ada di stesen dia dekat RRI Jakarta. Kita buat on air je. On air yang tak ada gambar, suara je. Peringkat awal kita buat gitulah. Kita hantar suara je kan. Tapi tak menarik, tak nampak muka, tak lively kan. Tak menarik lah. Usaha tu ada, bagus, tapi cara buat tu masih tak menarik. Lepas tu kita cadangkan benda ni supaya ada pertukaran. Kita pergi ke Indonesia datang KL. Maka disokong oleh MAS. MAS kata kita boleh sponsor, hantar satu rombongan pergi ke Indonesia, buat rakaman di sana. Lepas tu kita siarkan. Jadi kita pun pergilah ke Indonesia, buat sana. Bila balasannya, Indonesia susah nak datang sini. Sebab kita ada sponsor MAS, dia orang pun susah datang. Dia susah. Kita tunggu satu hari tu, dia dapat hantar wakil. Tapi macam mana? Dia naik dari Jakarta, dia pergi ke mana tanah Mepot tu, naik kapal pergi ke Batam ke Dumai ke. Lepas tu dari sana naik pula kapal terbang Caltex minyak. Dia tumpang kapal terbang Caltex turun ke Subang. Dari situ baru kami ambil dia. Itu pun mula-mula tak sampai Subang, sampai Singapura. Singapura dia naik kereta api datang Kuala Lumpur. Punyalah susah dia nak. Jadi sedangkan kita direct terus ke tu, bila ada perjanjian MOU, kita cadangkan supaya ada bajet untuk program ni. Maknanya bila turn Kuala Lumpur pergi Jakarta, bila turn Kuala Lumpur pula, Jakarta datang ke Kuala Lumpur, naik kapal terbang, baru dapat. Jadi bila program ni dah berjaya, dah mula berlangsung 2-3 tahun, Brunei dengar, Brunei nak join sekali. Brunei pun hantar wakil, kita pun buat, dinamakan 3 serumpun. Jadi maknanya ATM, RTP Brunei, RRI Indonesia. Kita bergabung setahun, kita buat 3 kali. Sekali di Kuala Lumpur, sekali di Jakarta, sekali di Brunei. Ikut turn. Jadi kita tidak hanya berbalap pantun, tapi kita timbulkan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan budaya. Ini nak memarakkan semangat setiakawan. Kalau dikatalah di Kuala Lumpur kita bawa ke Melaka Tuan Sayang, pergi ke Brunei namanya bermukun. Kemudian pergi ke Indonesia pula bergendang. Yang lebih kurang lah. Tapi masing-masing punya budaya. Dan ini berjalan dengan baik. Hingga sekarang pun masih lagi diterbitkan 3 serumpun ni. Cuma saya minta lah yang generasi baru ni supaya dia betul-betul memahami konsep tu. Dan bukan hanya nak berbalap pantun, tapi nak menyuburkan semangat kerjasama serantau tu. Dan keduanya nak silaturahim antara 3 negara ni kan. Kemudian tonjolkan keunikan budaya masing-masing. Jadi itu mesti dikekalkan. Jadi alhamdulillah program tu hingga hari ini masih lagi berjalan, iaitu pantun, Pesta Pantun Seluruh Sekolah, pantun yang kami buat sendiri di ATM dan pantun Nusantara. Dan sebahagian daripada pantun-pantun ni saya ada simpan. Tapi yang tadi, yang selain daripada pantun yang dirakam untuk rakaman yang berbentuk pertandingan tu, ada juga yang bila kita open slot, kita buka minta pendengar hantar pantun. Contohnya tema Hari Kebangsaan dia pun hantar. Jadi dalam pada dia hantar tu kita dia telefon ni, Tidak. Mula-mula hantar secara surat. Surat. Kemudian bila dah ada kemudahan internet ni, digital ni, dia hantar by inilah email ke apa ke. Lepas tu kita kumpulkan, masuk satu kotak, kita ikut pilih dulu yang kualiti bagus, kita siarkan. Mana dah siar tu kita asingkan. Itulah saya dihubungi oleh Profesor Ding. Ding dari UKM, dari ATMA. Dia kata boleh tak kalau semua pantun-pantun yang timpanan ATM tu serahkan pada ATMA untuk projek 1 juta pantun. 1 juta pantun. Tu saya dah hantar lah tu. Mana-mana pantun yang dah siar atau belum siar, kita bagi yang raw punya material. Maknanya dalam bentuk kertas yang pendengar tulis, kita bagi terus ke sana. Betul. Yalah, salah satu tujuan lantikan Datuk sebagai Profesor Ajung tu ialah untuk mendapatkan khazanah tu lah.
khazanah tu, saya rasa rancangan berbalas pantun tu telah menghidupkan suasana masyarakat Melayu yang beridentiti. Jadi walaupun ada kelemahan dalam berpantun, kelemahan dia dalam kalangan pemantun, tetapi setiap hari Ahad saya rasa, setiap Ahad tengah hari saya memang masa sekolah tu saya buka radio, saya dengar, dan kadang-kadang kita pun tinggi senyum, diri gelak mereka lawan pantun sama pantun kan. Cuma pada masa tu saya tak terfikir mungkin kita boleh kumpul khazanah ni dan diletakkan tempat. Jadi akhirnya bila saya berkhidmat di UKM, kita ada projek portal database tu, kita pun cadangkan supaya buat projek 1 juta pantun. Pernah satu masa dulu sebelum telefon smartphone ni ada, kita pakai telefon lama tu yang pakai skrin tu kan. Kita orang pakai telefon cak ayam kan. Kita pernah mencadangkan supaya kita bawa pantun-pantun ni kepada Celcom dan juga Maxis, di mana pelanggan boleh pilih jenis pantun, misalnya pantun bertanya khabar. Jadi nanti Celcom akan senaraikan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tekan 1 untuk pantun 1 atau tekan 2. Jadi setiap satu pantun yang ditekan dihantar tu 1 sen harganya, tapi diambil daripada Atma. Tapi dalam masa yang dekat selepas kita mulakan projek pantun tu, smartphone sudah mula timbul. Kemudian belum Windows dulu, Windows dah ada, kemudian smartphone dah ada. Jadi idea tu kita pindahkan dalam bentuk lain, tak buat dalam bentuk telefon lagi. Jadi pantun ini kita lihat Datuk digunakan bukan saja dalam rancangan berbalas pantun, tapi kita lihat dalam masyarakat kita, kita pantun dalam majlis pertunangan, pernikahan, majlis resepsi, menerima tetamu, bersanding, ucapan oleh tuan rumah, kemudian dalam majlis yang lain pun, dalam majlis pembentangan ketah kerja pun ada tema-temanya lah. Ada tema, maknanya pantun ni diguna juga dalam nak membeli barang. Adakah orang beli barang kat kedai, nak beli telur, nak beli beras 1 kilo je, tapi dia berpantun dulu. Jadi itu tak ada lagi lah. Tapi macam yang mak kepada kawan tadi yang berpantun di rumah tadi masa nak pergi Rumah Melaka tu, itu satu benda yang unik lah. Maknanya kalau orang Melayu suka berpantun dan dah biasa berpantun, dia pergi mana-mana pun dia akan pantun lah. Jadi ada lawannya. Jadi barulah ada rasa kepunyaan warisan tu. Baik, jadi untuk mengekalkan pantun-pantun ni, apa yang kita boleh buat? Kalau di Atma ni kita kumpulkan, jadi orang boleh ambil guna pakai. Nombor 2, daripada pantun tu orang boleh jadikan buku kan. Nombor 3, orang boleh buat pendidikan. Tapi bagaimana mungkin kita pada pandangan Datuk lah melihat masa depan pantun ni? Apakah kita boleh lestarikan dia? Saya setuju. Pantun ni harus dihidupkan terus. Jadi kita dah bukukan, kita dah ada pembentangan dan sebagainya. Tapi dari segi praktikalnya, kenapa tak ada yang dari segi pengucapan? Masih kurang masuknya dalam percakapan hari-hari. Jadi apa yang dibuat oleh radio klasik sekarang ni, saya cara yang baik. Tiap-tiap minggu dia ada satu ruangan mari berpantun. Dia bagi satu topik, kemudian dia minta orang hantar pantun tu berdasarkan yang topik atau tema yang diberikan. Jadi di situ bila hari yang berkenaan, katalah hari Khamis pukul 9 sampai 10 pagi, dia minta semua orang hantar pantun. Bertalu-talu datang. Dan pantun-pantun yang dihantarkan tu cukup cantik. Maknanya bukan hanya disimpan, bukan hanya dibukukan, tapi diucapkan, diungkapkan. Jadi pantun-pantun tu kalau diberi, maknanya radio klasik kumpul, kemudian boleh kita dokumentasikan. Betul. Saya suka kalau katalah Ahmad menghantar pantun, nanti dalam database tu, dalam database kat UKM tu, pantun sekian-sekian daripada Ahmad 2024. Jadi nama dia diabadikan pada pantun tu sebagai pencipta. Jadi adalah rasa seronok sikit kan. Kita punya barang, kita punya hak khazanah dilestarikan. Itu satu. Saya ingat kalau masih ingat lagi 2018 mula-mula saya jadi presiden, waktu pendaftaran pelajar-pelajar baru tu, kita minta berapa ribu untuk satu orang cipta satu pantun, dan yang terbaik kita bagi hadiah. Itu pun satu cara yang baik. Jadi pantun ni harus dihidupkan terus dan diketengahkan. Jangan hanya untuk tatapan di buku,
di skrin TV dan sebagainya. Tetapi dalam ungkapan-ungkapan, dalam ucapan seharian harus diselipkan lah. Di UKM ni ada satu taman namanya Taman Pantun. Idea Taman Pantun ni diungkapkan oleh Profesor Muhammad Haji Saleh. Dia bayangkan di setiap pokok dalam taman tu ada pantun. Ditulis pada kayu, kemudian dia letak, dan siapa saja yang datang ke situ akan diberikan kayu tu, akan dituliskan pantunnya dan dipancak di situ dengan nama lah. Tapi idea tinggal idea. Taman Pantun pun tak berapa nak hidup. Tapi mungkin ada kaedah lain lah. Jadi kaedah yang kita gunakan ni ialah melalui internet, portal itu yang mungkin lebih meluas lah contribution ataupun sumbangan orang kepada tu. Jadi satu lagi, pantun ni jugalah. Bila saya mula-mula terlibat dengan pantun, ramai yang bertanya, Cuari, awak ni orang Melaka ke? Awak ni orang Melaka ke? Mana-mana saya pergi tanya saya orang Melaka. Saya tanya kenapa? Sebab orang yang pandai pantun ni Melaka je. Saya kata dalam pertandingan pesta pantun sekolah tu, Melaka belum pernah jadi johan. Melaka belum pernah johan. Terengganu dah 3 kali, Kedah dah 3 kali, Sabah pernah ada, tapi Melaka sendiri belum pernah jadi johan. Jadi yang keduanya, saya ni anak Jawa, kelahiran Kuala Lumpur yang boleh berpantun. Tak semestinya orang Melaka je, saya kata. Sebenarnya dia bergantung pada minat, kesungguhan, kemudian komitmen kita lah. Jadi bila itu baru tahu, ingatkan awak orang Melaka. Oleh kerana saya berpantun di radio, oleh kerana saya terbitkan pantun, satu orang sudah bagi cadangan, Cuari ni, saya nak kahwinkan anak saya lah kat Dewan Tabung Haji Kuala Lumpur. Boleh tak awak jadi pengacara majlis? Awak pandai pantun-pantun, awak create lah, kata, daripada mula acara tu sampai habis. First time dalam bentuk pantun ni. Tapi first time dia bagi saya satu cara, dia kata ni pandai-pandai awak buat. Saya pun create skrip tu, tapi dia tak boleh terlampau banyak. Sebab saya pernah ditegur oleh seorang tuan rumah, Cuari, saya nak awak pantun tapi jangan banyak jangan banyak-banyak sangat. Dia kata saya tak mahu. Jadi ada serta-serta tempatnya pantun. Jadi memang betul lah. Pembukaan, waktu bersanding, kemudian waktu penutupnya ada sikit ucapan. Itu je. Jangan dari mula sampai habis. Orang semua penat mendengar. Dia biar sikit tapi orang ada impact. Jadi itulah yang berlaku. Oleh kerana pantun ni juga lah, saya diundang satu jadi pengurus pengacara majlis perkahwinan. Bersanding. Kemudian ada pula yang cakap, kita nak bertunang, nak pergi Minang-Minang ni, kena cari orang yang pandai pantun. Yang saya tak kenal, entah orang dari mana panggil saya. Jadi dia cakap dia sebab nak berpantun. Kemudian satu lagi waktu pernikahan lah. Jadi di situ sudah ada satu kelebihan lah, benda yang kita tak jangka, dia ada rezeki lah. Ada rezeki. Pandai berpantun, ada rezeki. Satu lagi, orang nak berucap, dia minta saya carikan pantun atau buatkan pantun bertemakan apa ucapan dia. Itu pun saya buat. Jadi alhamdulillah lah. Dia mana menulis ucapan dan menulis pantun lah untuk orang tertentu lah. Alhamdulillah. Saya lihat anak-anak muda sekarang tak suka pantun, tapi saya teringat satu orang cikgu bekas pengetua, namanya Cikgu Dusuki, Mas Duki. Mas Duki. Ada satu pantun dia yang saya ingat sampai sekarang lah. Dia kata bila berjumpa orang kan, dia pantun 2 kerat je. Hang tuah hang jebat, saya bertuah jumpa orang hebat. Jadi pantun ni banyak 2 kerat. Jadi sampai satu ketika bila saya menjadi ketua rombongan pengantin, saya pergilah ke rumah, bawa anak saudara lah. Jadi tuan rumah tu berpantun. Dia bawa orang Melaka pantun bagi pihak dia. Jadi saya pun memang dah sediakan 2-3 pantun. Tapi bila dah lama-lama tu saya rasa tak larat lah nak pantun. Lalu saya pun buat satu pantun 2 kerat. Pantun saya senang je. Bunyinya bola melantun kena $4 kan, cukup-cukup lah berpantun, jom kita makan lah. Jadi habis. Jadi dah kira lagi satu. Kalau dia nak terus juga pantun, saya pasang lagi satu pantun, kain buruk, kain buruk, kain basah. Janganlah lain buruk, nanti saya belasah. Tapi itu dalam bentuk lawak lah. Macam orang kata apa dia panggil ni, sarkastik lah kan, sindiran-sindiran yang jangan lama-lama lawan nak tunggu makan pun kan. Jadi begitulah. Tapi pengalaman saya, ada seorang doktor pakar lah, dia nak kahwin dengan seorang
keluarga ni di sebelah depan Damansara lah. Jadi pihak perempuan bagi warning. Pengantin malam tu belum dah habis nikah ke apa kan, dia nak buat berinai. Dia kata dia jemput lah keluarga pengantin lelaki datang, tapi dengan syarat sebelum masuk kena pantun dulu. Kalau tak ada pantun, pengantin lelaki tak boleh masuk. Jadi doktor ni pun kelam kabut cakap dengan wedding planner, dia cari, tu curi selamat. Saya kata apa pantun dia, nanti sampai sana dia bawa pantun. Saya pun ikutlah rombongan tu. Saya duduk depan sebelah pengantin. Sekali saya tengok satu orang budak perempuan dah sekolah, tengah terlima, dia pun pegang kertas, dia pun jual pantun. Dia jual pantun. Dia kata dua pantun lah. Dia kata apa hajat datang kemari, kalau apa ni adalah yang apa ni menyambut kedatangan kita lah. Saya kata dia nak tanya hajat pula kan. Lepas tu saya pun jawab lah dalam bentuk pantun. Itu dah bila dia jawab, saya jual balik. Dia kelam kabut. Dia tak boleh balik. Dia tak tahu, dia ingat dia cuma jual aja. Tak apalah, kita tak boleh jawab pun tak apa. Okey, teruskan. Dia jual satu lagi. Saya jawab. Lepas tu bila saya jual balik, dia kata dia tak sedia. Jadi saya berpantunnya lah sampai pengantin duduk untuk merenjis, dah habis pantun penutup, saya kita turun balik. Dia yang give up. Dia bagi syarat awal suruh pantun. Saya ingat berya-ya lah, macam yang selalu orang lama-lama je lah. Rupanya. Dan satu lagi peristiwa, saya pergi ke Pahang. Masa tu seorang orang besar juga, ahli Pahang. Bila saya datang, dia kata siapa yang wakil lelaki tu? Cuari Selamat yang pantun kat sini. Betul. Dia panggil saya dulu. Orang pun tak tahu ni, dia panggil saya, dia pergi belakang. Kata Haji nak pantun apa ni? Dia pantun apa? Dia tanya dulu. Tak ada. Patutnya Datuk lah yang pantun dulu. Saya jawab, saya mendatang. Tak. Saya pun tak pandai pantun. Kita pakat lah ni. Lepas tu saya tolong dia. Dia bagi surat pantun jual, saya pantun jawab. Saya buat pantun jual, dia buat pantun jawab. Barulah masuk. Orang pun heran, apa dia orang buat ni? Bila dah duduk, dia mula dengan pantun, saya jawab jual pantun, dia jawab. Barulah orang tahu, dia orang pakat-pakat pasal pantun. Itulah antara pengalaman yang menarik lah. Jadi banyak cerita tentang pantun. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pantun ni satu warisan khazanah alam Melayu ya. Dia menjadi satu peradaban kita dalam kita bersosial, berinteraksi. Malah dalam pertempuran pun, dalam bersilat pun, orang nak bergaduh pun dia akan berpantun dulu. Ya, dia kata apa guna kepok di ladang kalau tidak berisi padi, apa guna berambut panjang kalau tidak berani mati. Jadi dia berpantun tu memang orang Malaysia dia tak nak bergaduh dulu, dia pantun dulu. Jadi kalau orang putih dia tak ada pantun, dia tembak je. Tapi itulah budi bahasa, sopan santun orang Melayu. Dia marah pun dia masih pantun. Lagi boleh berpantun. Dia kata misalnya digunakan peribahasa kan, kalau galah panjang sejengkal, kalau kail panjang sejengkal, jangan lautan nak diduga. Jadi benda-benda macam itulah. Jadi saya kira kita gunakan pantun-pantun ni sebagai keindahan dalam berbahasa. Jadi kalau kita beri ucapan tu lurus saja ucapan tanpa ada selingan dengan pantun, mungkin tak cantik. Jadi bila ada selingan tu, orang rasa seronoknya, ada bunga-bunga ya. Itulah adab sopan santun kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan lupa melawatlah portal malaycivilization.com.my untuk dapatkan pantun-pantun yang tuan-tuan berminat dan suka dan boleh diguna pakai dalam majlis ya, dalam ucapan dan dalam apa jua yang kita fikirkan perlulah ya, bagi mencantikkan percakapan, ucapan seumpamanya. Jadi terima kasih kepada Datuk Haji Cuari bersama kita petang ini, dan kita akan ada lagi sesi yang seterusnya. Dan jangan lupa klik like, klik subscribe, klik share untuk rakan-rakan. Dan kita di UKM merasa amat beruntung dapat seorang pemain industri yang bersedia menjadi Profesor Ajung di UKM ya. Baik, jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Ucapkan terima kasih kepada semua yang masih menjadi penonton setia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.